pencen wajib ke cikgu nak pencen bersara lah. Sebelum anda berhasrat meletak jawatan ataupun pencen awal, pastikan anda cuti tanpa gaji dahulu. Itu adalah pengalaman saya sebab saya adalah seorang bekas pegawai takbir diplomatik PTD dan waktu saya berhenti tu saya di grade M48. Ramai pejabat awak nak berhenti sebab stres dengan kerja. Tetapi, adakah anda akan happy selepas anda bersara awal ataupun meletak jawatan? Saya happy sebab saya ada strategi. Contohnya, sebelum saya berhenti, saya pastikan saya buat part-time business dahulu. Dan saya pastikan part-time tu mendatangkan duit. Dan sewaktu saya cuti tanpa gaji tu, saya dah tengok pendapatan saya sewaktu cuti tanpa gaji melebihi daripada gaji saya sewaktu kerja kerajaan dahulu. Dan saya rasa saya boleh sustain sebab kena ingat kita tak ada pencen dan sebagainya sebab saya letak jawatan sebab umur waktu berhenti tak cukup 40 tahun lagi. Dan you kena ingat bahawa anda kena ada ilmu. Pada yang nak bisnes, pastikan anda join mana-mana kelas bisnes dan sebagainya. Jangan kedekut untuk laburkan duit dan pastikan anda tambah circle anda kepada orang-orang yang anda nak jadi tu. Contoh jika anda jadi businessman, businesswoman, pastikan anda join dengan orang-orang yang bisnes juga. Tapi jangan lupa kawan-kawan lama anda dekat kerajaan sebab saya lebih suka kawan ramai. Itulah saya punya cara. Jangan ikut emosi. Itu je saya kata. Jangan ikut emosi sebelum tak jawatan. Fikir dan kena ada strategi. Dan sekarang saya sangat happy. Cute Carry dah 10 tahun dalam 11 tahun. Sejak tahun 2014 saya letak jawatan. Sekarang 2025, 11 tahun dah dalam industri latihan ni. Dan saya sangat gembira dengan apa saya capai setakat ni. Nak tanya apa-apa boleh komen ataupun follow.